Apa nama surah favorite tuan? Nama surah favorite Nama saya. surah favorite. Kalau saya, nama surah yang paling saya favorite adalah ni surah Duha. Nama dia. Kenapa? Sebab satu, kalau Yusuf tengok dalam Quran kan, Duha ni satu-satunya perkataan yang Allah pakai dekat nama tu, dekat surah tu. Duha ni adalah Time tu je pakai. waktu yang sangat-sangat complicated dan rumit, yang sangat-sangat unik, yang tak dipakai dekat waktu lain. Waktu lain Tuhan nak sebut tentang siang, Tuhan sebut Siang. Asyams ataupun matahari ataupun siang lah, kan? Kalau malam lah. Tapi kalau nak sebut dalam surah Duha tu, dia fokus spesifik Duha. Duha ni adalah waktu yang sebelum nak tengah hari, nak pacak matahari, dengan selepas pagi sikit. So apa mesej dia kat situ? Kesementaraan. Kat situ dia tak panas sangat, dia tak sejuk sangat. Okay. Lepas tu dia cepat habis, kita kadang-kadang kita tak sempat sedar pun yang dia ada kat situ. Dah habis dah waktu Duha. Okay. Dia nak relate kepada apa? Relate kepada dunia. Yang dunia ni dia seronok tapi sat je. Dan kita tak sedar pun kan. Tak sedar pun. Nanti kat akhirat semua cakap ni mimpi. Mimpi je. Yo. Sebab tu Allah sumpah dengan surah Duha tu. Waktu Duha sumpah dengan wa tu wa qasama, wa sumpah dengan waktu Duha. Sebab tu dalam tu Allah sebut ayat tu, Allahu akbar wa duha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akan datang tu lebih baik daripada yang sebelum ni. Sebab yang akan datang tu lagi besar. Yang kau rasa sekarang ni Duha tu. Yeah. Tu level lah. Dan tak ada perkataan duha, tak ada dekat tempat lain dah kan? Tempat tu je lah. Satu perkataan dan satu surah. Satu surah Quran, yang satu nama perkataan. tu. Ya. Oh yo.